cerita pasal Bob. Saya pun dah panas lah ni. Belum cerita pasal Bob pun dah panas lah ni. Belum cerita pasal Bob dah panas lah. Oi, slow lah. Dah kena shadow ke? Share 2100. View 2009. Tak apa, teruskan guys, teruskan. Okay. Topik yang ketiga lah. So, betul tak? Apa yang saya bagi tahu? KJ, Isyamuddin masuk UMNO balik. Alasan dia sebab apa? Sebab nak tarik pengundi muda. Nampak tak? Alasan dia kerana mampu untuk tarik pengundi muda. Saya dah cerita dah benda ni. Okay. Saya tunjuk gambar lah. Nak proof. Bukti. Dia kena ada bukti. Kalau tak ada proof, korang tak percaya kan? Kepulangan Khairi dan Isyamuddin perkuat kubu Melayu UMNO. Tarik pengundi muda. So, betul tak apa saya cakap? So, ni salah satu lagi strategi. Macam mana UMNO nak memperbodohkan orang Melayu. PRU ke-15, PRU ke-16, lebih 50% pengundi muda. Jadi sekarang ni, misi mereka adalah untuk UMNO punya misi. Tadi DAP dah cerita kan? DAP nak menang 40. UMNO punya misi adalah untuk menang paling tidak 40 kursi parlimen. Sebab itu mereka perlukan watak ni supaya boleh memperbodohkan orang Melayu. Terutama orang-orang yang katakan orang muda lah. Sebab nampak pandai, brilian. Saya rasa orang Melayu tak bodoh kot. Sebab bila saya tengok komen-komen pun, boleh tahan juga orang-orang punya bagi emoji gelak ni. Tetapi macam saya bagi tahu tadi, pengundi ada 22 juta, 23 juta. So yang faham ni mungkin 5 juta. Ataupun separuh. Yang lain, so tugas kita sampaikan perkara ni supaya jangan pernah kita sokong. Tak kisahlah KJ ke Isyamuddin ke. No. Kita nak talqin dengan UMNO. Kau setuju tak? Kau setuju tak kita nak talqin dengan UMNO? Dan saya ada baca lah statement. KJ kata dia tak ada apa-apa nak bertanding ke. And then saya baca berita UMNO Sungai Buloh mengalu-alukan KJ lah untuk bertanding di Sungai Buloh. Okay. Guys, PRU ke-15 KJ kalah di Sungai Buloh. Kalah besar lah. Sebab pengundi Cina tak bagi dia. Pengundi Cina, pengundi India tak bagi dia. Bagi kepada Ramanan. So Ramanan sekarang ahli parlimen. Dah dia menteri sekarang ni. So korang rasa PRU 16 KJ akan bertanding kat mana? Come on. Kau punya jangkaan. KJ nak bertanding dekat Rembau. Tak boleh sebab Tok Mat Hassan dah bertanding. So kau punya pendapat KJ akan bertanding. Isyamuddin akan bertanding dekat Seberang. KJ akan bertanding. Dia akan bertanding kat mana? Ini saya punya jangkaan. Saya punya jangkaan. Ada kemungkinan besar 2 parlimen. Pertama, parlimen kepala batas. Tempat bapa mertua dia lah. Pak Lah. Tapi itu pun saya rasa susah. Sebab gelombang orang Melayu. Gelombang orang Melayu ni kuat. Jadi, KJ akan kalah lah. Keduanya, yang saya ingat lah, pernah dibincangkan pada tahun 2017 dulu. KJ kemungkinan besar akan bertanding di Putrajaya. Sebab dia nak memperbodohkan orang Melayu. Terutama orang-orang kerajaan. Yang kononnya orang kerajaan nampak brilian apa semua. Guys, please lah. Saya harap jangan masuk dalam perangkap inilah. Mereka punya kandidat ini adalah untuk mengambil alih negara ni kuasa-kuasa. Mereka bukan fikir pasal kita pun. Saya harap orang tak lupalah perkara ni. Matlamat mereka nak bentuk kerajaan. UMNO ni nak jadi Perdana Menteri. So watak yang ada KJ lah. Dan kau kena ingat. Yang nak KJ betul-betul ni siapa? Siapa? Come on. Siapa? Tangan gaib lah. Tangan gaib. Tahu tangan gaib? Ada 1,600 dekat muka buku. Ada 3,400 dekat TikTok. Korang tahu tak tangan gaib? Pergi Google sekarang. Tangan gaib. Sekarang. Saya banyak kali ulang benda ni. Tapi saya nak ulang lagi. Mungkin malam ni ada yang tak tahu. Okay, tak apa. Pergi Google.
tangan gaib. Pergi dekat image, pergi tengok. Gambar siapa keluar? Google, tangan gaib. Pergi dekat image, tengok. Gambar siapa yang keluar? Itulah tangan gaib. Itulah tangan gaib. Itulah mafia cenai. Dapat? Tak payah. Benda ni senang je guys. Saya bagi tahu, korang boleh pergi buat, pergi tengok. Lepas tu korang fikir. Nak percaya tak percaya, terpulang. Saya tak minta korang percaya. Saya nak korang berfikir dan korang nilai sendiri. Budak dia lah. Itu sebab kenapa all out mereka ni adalah untuk menipu orang muda. Saya ingatkan lagi sekali ni. Menipu orang muda pada PRU ke-16 ni. Ini cabaran sengit untuk kita. Nampak macam, oh so kita orang, korang faham. Kat luar ni. Kat luar tak faham. Ramai yang tak tahu. So kalau kita tak bercakap, bahayalah. So kena keep going bercakap benda ni. PRU 16 ini, kita kena talkinkan UMNO. No mercy. Tak ada belas ihsan, tak ada kasihan-kasihan punya. Kita misi nak selamatkan negara. Saya bercakap ni, saya bukan parti Orang kata, oh dia ni sikit-sikit politik. Saya tak ada parti. Saya tak masuk Perikatan Nasional ke, PAS ke, Bersatu ke, tak ada. Aku tak ada parti. So aku bercakap ni soal negara ni. Jadi fahamkan betul-betul. Misi kita nak selamatkan negara. Kenapa nak selamatkan negara? Kenapa nak selamatkan negara? Mungkin ada yang tahu, ramai yang tak tahu. Bahawa negara kita ni dah tergadai. Ramai orang tak faham. Ramai orang macam tak kisah. Yelah sebab kehidupan kau. Tapi realitinya negara ni dah tergadai. Kau orang tak nampak. Kalau tidak, tak adalah kita pergi buat 333 report polis. Yang mana UMNO sebahagian daripada kerajaan yang menyokong. Nampak tak? Jadi guys, KJ Isyamuddin ni, tak ada. Kita tak ada bagi can kepada UMNO ni. Kita kena talkin dengan mereka. Setuju? Setuju dengan saya tak? Sebab misi kita nak selamatkan negara. Sebab apa yang saya nak dedahkan lepas ni, mungkin akan terkejut. Korang ni mungkin terkejut.